Tiga siri gua yang dilalui oleh para peserta, iaitu daripada Gua Persit, Gua Hantu Menari dan Gua 5 sebagai gua yang terakhir. Lampu kepala mula dinyalakan untuk kita melihat apakah yang terdapat di dalam gua ini. Apakah yang terdapat di bahagian atas gua, di bahagian tepi gua dan juga di bahagian kaki kita ketika kita berjalan menelusuri sungai kecil di dalam gua ini. Berjalan di dalam gua yang gelap pada waktu senja dengan keadaan yang semakin gelap, dengan keseluruhan bahagian bawah hingga basah, bukanlah sesuatu suasana ideal yang dicari oleh pelari. Ada batu buat tengah ni. Dia macam tinggi sikit batu. Batu tinggi. Dia jalan macam ni atas. Dia tak rata. Dia macam platform setengah tu. Tu dalam tu. Kiri terus keluar. Habis ya. Terus keluar. Tu dalam sikit je, Pia. Nanti dalam. Ni sostik. Tak tinggi macam mana? Kena berenang. Banyak air. Untuk 55 sekali je lah. Bahayalah. Kena bagi tahu adik sungai ni dah naik air ni. Takut dia tenggelam. Kalau dia jatuh macam mana? Jam sudah menunjukkan pukul 7.20 malam ketika kami tiba di checkpoint Gua 5. Tak boleh jalan. Itulah jawapan.